Assalamualaikum, saya akan tunjukkan versi terkini Win16 16.3 Win16 6.3 Kita klik dekat logo Kaabah, kita ada set timer. Kemudian kita ada satu button baru sini, change team, boleh tukar team dia. So tekan sekali, dia akan dapatkan team yang Ramadan dan kita ada team yang Syami punya lah. So dia boleh ada switch. Sekarang ni kita ada 3 team boleh tukar. So kalau kita nak tengok team Ramadan ni, kita tekan simpan. Maknanya kita dah tukar sini. Dan kita boleh test team tu. Kita pergi dekat testing. Dan ni dia akan keluar macam ni lah. Azan. Okay, untuk iqamah macam ni. Ni kita boleh tukar dia punya font color. Dia based on team lah. Tu kalau team kita cerah, kita buat font dia lebih gelap lah. Dan waktu solat, dia akan keluar macam ni lah. Okay, kalau team kita boleh tukar lagi. Okay, set team sini. Kita ambil team yang satu lagi. Team yang merah macam ni kan. Simpan. So kita boleh test lagi sekali. Team ni team lain pula. So kita ada team yang merah macam ni. Lepas tu ada iqamah warna hijau. Dan kemudian waktu solat dia keluar macam ni lah. Okay, kalau Jumaat dia akan keluar Jumaat punya. Dan kalau Tarawih punya dia akan keluar yang Tarawih punya lah. Kemudian kita nak tukar team tu dia mudah lah. Mana kat sini kita pilih je. So akan datang pun kita akan cari lagi team-team lain. Pembangun team tu. So kita akan cari beberapa orang pembangun ataupun pembangun yang sedia ada. Kita buat team yang baru lah. Mungkin background cerah ke background gelap macam mana kan. By default kita akan pasang team yang asal lah. Yang gelapnya belakang ni. So ini kita akan pasang balik hijau dia. Ni team gelap macam ni. Okay, font yang lebih cerah lah. Sebab kitanya fleksibel, kita boleh tukar dia punya font color ni. So background ni kita boleh tukar. Kalau background cerah, ni font ni mungkin kita akan bagi lebih gelap lah. So kan macam ni kan. Kalau yang gelap macam ni, kita akan letak font color yang lebih cerah lah. Okay, sekian. Terima kasih.